Ya? Kenapa ni? Awak okey tak? Saya sepatutnya balik kampung hari ni. Birthday anak saya. Ya Allah. Kenapa tak bagi tahu awal-awal? Kalau saya tahu, saya dah bagi cuti dah. Rasa bersalah pula dah. Tak apa, Cik Faris. Saya yang nak datang sini. Saya nak kerja kan? Okay, at least bagi saya hantar awak balik rumah. Terima kasih, Cik Faris. Belanja saya makan, hantar saya balik. No worries. Awak ni responsibility saya. Saya bagi awak cuti. Awak balik kampung. Pergi tengok anak awak. Terima kasih. Terima kasih sebab selalu tolong saya. Mestilah, saya kan staf Cik Faris. Mestilah kena dengar arahan. But still, thank you so much. Ya.